Husin menyifatkan kehadiran 13 calon bebas pada pilihan raya kecil Bukit Selambau merupakan sesuatu yang positif. Ini kerana, kata beliau, kehadiran mereka pasti akan memecahkan undi sekaligus mengurangkan undi PKR. Tetapi strategi mendekati kawasan panas itu secara bersepadu oleh Barisan Nasional BN dilihat berupaya memberi kelebihan kepada parti pemerintah. Memang satu kursi yang bukan mudah kerana kita tahu ini bukan kursi kita, tetapi dari segi semangat, dari segi senario dan suasana kita sekarang dah agak berbeza. Saya akan monitor secara dekat kerana saya diminta untuk pantau dan pimpin gerakan kita di sini oleh Datuk Najib sendiri. Tan Sri Muhyiddin yang memantau ketiga-tiga pilihan raya kecil akan hadir esok. Saya percaya bahawa koordinasi daripada parti-parti komponen kita, parti dan juga sayap, saya percaya bahawa peluang kita agak cerah. Tetapi dalam masa yang sama, saya minta semua jentera kita berdisiplin, tahu tanggungjawab masing-masing, pikul tanggungjawab dan amanah itu dengan bersungguh-sungguh, bergerak sebagai satu pasukan. Dan petanda-petanda yang kita lihat pagi ni, di mana kalau kita tengok naib ketua pemuda UMNO Malaysia dengan calon naib yang kalah ada bersama. Saya tengok pemimpin-pemimpin muda daripada parti-parti komponen yang baru ditabalkan juga berada di sini. Ini menunjukkan satu imej baru Barisan Nasional. Saya harap bahawa mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dan pada masa yang sama dapat memenuhi aspirasi rakyat di sini. Tambah beliau, BN meletakkan Datuk S. Garnison sebagai calon terbaik demi membawa perubahan kepada penduduk kawasan Bukit Selambau. Sementara itu, beliau turut yakin tomahan tidak berasas yang dilemparkan pembangkang tidak boleh menjadi modal kempen yang bakal mempengaruhi pengundi. Ini kerana semasa teraju Kedah, khususnya di Bukit Selambau di tangan pembangkang, mereka hanya pandai berjanji sebaliknya tidak menunaikan janji pembangunan. Keadaan itu, kata beliau, memberi kelebihan buat BN untuk kembali menarik sokongan di Bukit Selambau.